Kelebihan bersedekah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pahala digandakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, membersihkan harta dan hati kita. Yang ketiga, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, membantu orang yang berpuasa dan orang yang memerlukan. Apa bentuk sedekah yang boleh kita berikan adalah yang pertama, kita boleh berikan wang ataupun sumbangan, memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, memberikan keperluan, barang-barang keperluan hari raya Aidilfitri dan sebagainya. Begitulah termaktub di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allifati qulubihim wa fir riqab wal gharimin wa fi sabili wa ibnis sabil faridatan minallah. Ada 8 golongan yang memerlukan sedekah infak daripada kita semua dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dapat mengimarahkan lagi sedekah di dalam bulan Ramadan dan menerima ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.